Citra Maya 3D satu hub center, satu platform galeri maya 3D interaktif yang dibangunkan sebagai pusat sehenti untuk pengurusan karya pelajar, pentaksiran berterusan dan pameran seni digital. Inovasi galeri maya pelajar, pusat storan, pameran dan semakan tugasan pentaksiran berterusan. Citra Maya 3D satu hub center menggunakan teknologi Art Steps yang mesra pengguna dan berimpak visual tinggi, menyerupai galeri seni sebenar yang memberi pengalaman imersif dan interaktif. Boleh diakses 24 jam di mana-mana sahaja menggunakan pautan atau kod QR. Galeri ini mempunyai pautan akses bersama Kami Extensions yang membolehkan pengguna berinteraksi dengan dokumen serta meningkatkan digital literacy dan kemahiran abad ke-21 pelajar. Dalam era digital kini, penyampaian pengajaran dan penilaian hasil kerja pelajar perlu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi. Namun, kita masih berdepan dengan cabaran seperti kekangan ruang fizikal untuk menyimpan karya pelajar setiap semester, kesukaran menyimpan dan menyimak hasil kerja pelajar secara sistematik, kurangnya elemen interaktif dalam penilaian berterusan. Citra Maya 3D One Hub Center diwujudkan untuk menyelesaikan masalah ini melalui platform galeri maya berasaskan Art Steps yang boleh diakses secara atas talian pada bila-bila masa menggunakan aplikasi seperti Kami Extensions, Google Classroom dan Google Drive. Citra Maya 3D membawakan ruang galeri 3D interaktif. Karya pelajar boleh dipamerkan dalam bentuk digital dengan elemen audio, visual, teks dan video. Ia juga sebagai pusat penyimpanan karya, berfungsi sebagai arsip digital yang tersusun mengikut kelas, subjek dan tema. Selain itu, pautan kepada pentaksiran. Disepadukan dengan aplikasi Kami Extension, pensyarah boleh terus memberi maklum balas dan markah dalam dokumen yang dihubungkan dengan karya dalam galeri. Penggunaan kod QR dan pautan maya membolehkan galeri diakses dengan mudah dan cepat. Citra Maya 3D memberi kesan yang signifikan antaranya memberi pensyarah satu medium digital berstruktur untuk menilai tugasan pelajar, memudahkan kerja pensyarah untuk menilai, menyimpan dan merujuk hasil kerja pelajar, menjadikan pentaksiran berterusan lebih sistematik, mudah dicapai dan fleksibel dan platform pembelajaran terbuka, menyokong prinsip pendidikan digital dan nilai teras Malaysia Madani iaitu keterbukaan dan kreativiti, membantu pelajar menyusun karya dengan lebih terancang dan membina refleksi kendiri serta meningkatkan motivasi pelajar kerana karya mereka dipamer dan dinilai secara profesional. Menggalakkan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar, literasi digital, pemikiran reflektif dan kreativiti. Citra Maya 3D One Hub Center berpotensi diperluaskan ke semua IPG, universiti, kolej dan sekolah seni yang menawarkan kursus berbentuk projek atau hasil seni sebagai template standard galeri maya. Ia juga boleh dikembangkan sebagai pakej latihan digital, perkhidmatan berasaskan langganan SaaS yang mengintegrasikan galeri maya dengan sistem pentaksiran institusi. Dengan sedikit penyesuaian, Citra Maya 3D One Hub Center ini boleh digunakan oleh guru sekolah menengah dalam subjek seni, reka bentuk teknologi atau projek STEAM. Karya pelajar yang asalnya berbentuk fizikal sama ada lukisan, model atau hasil seni sering menghadapi cabaran dari segi penyimpanan. Saiz yang besar dan kekangan ruang menjadikan penyimpanan karya ini satu masalah. Namun kini anda lihat, karya-karya tersebut boleh diabadikan secara maya, dimasukkan ke dalam ruang galeri 3D yang direka bentuk mengikut konsep dan kesesuaian tersendiri. Jom, mari kita menjelajah Citra Maya 3D satu hub center. Bayangkan sebuah ruang maya yang bukan sekadar galeri tetapi juga storan, pusat semakan tugasan dan platform interaktif. Inilah Citra Maya 3D satu hub center,
sebuah inovasi digital yang menghimpunkan karya-karya pelajar dalam bentuk pameran realistik 3D. Karya ini menampilkan robot burung kenyalang dan sape, iaitu alat muzik tradisional Sarawak. Melalui Citra Maya 3D One Hub Center, semua karya pelajar disusun rapi dalam satu ruang maya yang kemas, tersusun dan mudah dicapai. Galeri ini bukan sahaja menjadi ruang pameran maya, malah berperanan sebagai storan selamat untuk dokumentasi karya pelajar. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syah akan membentangkan PSBK 3303 untuk Galeri Maya. Okay, kita tengok kat sini. Ni pintu masuk dia. So, ni ruang pertama iaitu kaunter. Citra Maya 3D Satu Hub Center bukan sekadar sebuah galeri. Ia adalah sebuah pusat sehenti yang menggabungkan pameran, penyimpanan dan semakan tugasan dalam satu ekosistem maya yang holistik. Inilah masa depan penyampaian dan penilaian karya pelajar. Lebih cekap, selamat dan interaktif, semuanya di hujung jari.